Alright, Alhamdulillah. Selamat datang kembali ke kita punya podcast. Tiba tukar nama ni. Alright, so kita ni asyik di interview je kan. Orang tanya pasal TikTok. Okay, what if kita tanya Rising Star. Sekarang ni beliau merupakan orang kata apa, player baru dalam Hartanah. Dalam setahun dua ni 2-3 tahun lah. Yeah. Tapi officially dekat TikTok dalam 2 tahun, setahun lebih 2 tahun. Setahun lebih lah. Dan beliau berjaya meraih 200,000 followers across social media, TikTok, Facebook dan juga Instagram dalam masa tempoh tak sampai setahun lebih. So kita perkenalkan kita punya panel pada hari ini, iaitu Tuan Syauqi. Yes. So Tuan, saya nak tanya sedikit lah Tuan soalan. Boleh? Apa yang buatkan Tuan menceburui bidang hartanah ni Tuan? Okay, so hi semua. First of all, salam perkenalan. Nama saya Syauqi Atta, based dekat Ipoh Perak. Dalam property industry, kira saya newbie lah Tuan. Lebih kurang dalam 2-3 tahun macam tu. Nak compare dengan otak-otak 10 tahun, 15 tahun lama lah. Cuma saya membawa pendekatan baru yang saya banyak fokus on digital platform. Especially TikTok. So macam mana saya bermula jadi property agent? Sebenarnya saya adalah seorang founder. Ending dia founder not found Tuan. Sebab bisnes saya first tu collab lah. So awal-awal saya masuk dalam bisnes, I think 5 years ago, saya buat bisnes kerepek. So saya buat bisnes kerepek pada waktu tu, impian kita pada waktu tu memang jadi founder lah. Jadi agent ni tak layan lah kan. Kira orang mesti jadi founder terus kan. So apa isu dia adalah pada waktu tu yang saya salah fokus. Pada waktu tu, bila kita banyak masuk seminar, bisnes apa semua kan. So kebanyakan yang sukses dalam seminar bisnes tu semuanya yang owner bisnes. Maksudnya ada brand. So kita fikir macam, takkanlah aku nak jadi agent kan. Tak style lah kan. Mesti kena jadi founder kan. So kita lah buat brand apa semua. Dan setahun 2 tahun macam tu memang collapse lah. Collapse dan negatif, terhutang dengan Mark Zuckerberg. Ads tak bayar. Lepas tu apa lagi Ads tak bayar. Lepas tu courier pun ada hutang sikit semua. Tapi alhamdulillah right now dah semua dah settle lah. Sebab saya fikir yang kita ingat, kalau katakanlah kalau nak berjaya dalam bisnes memang kena ada brand lah. Tapi saya fikir pada waktu saya punya pemahaman salah pada waktu tu. Kita pun baru lagi ada bisnes kan. So ending dia saya tutup dan saya buat property. Okay, macam mana cerita saya boleh buat property adalah saya punya mak. Mak saya pada waktu tu dia dah start buat property dah. Tapi dia pun baru lagi pada waktu tu. Dan dia ajak juga, waktu tu dia dah agak okay buat property, agak sukses. Dia ajak saya buat property. Tapi kita founder, takkanlah kita nak mengalah dengan kita punya brand kan. Maksudnya kita nak mempertahankan brand kita tu. So ending dia collapse lah. So macam mana turning point saya boleh buat property adalah saya follow mak saya pergi collect check commission dekat developer. So pada itu bayangkan kita lah keadaan bisnes negatif kan. So walaupun certain amount check tu mungkin setengah orang kata tak besar sangat kan, tapi ribu lah amount tu kan. Orang yang pada fasa yang dia negatif, dia kata dia dapat satu amount yang duit tu memang dia boleh pakai, dia priceless tau. So saya ikut mak saya pergi collect commission dekat developer tu. Dan lepas tu saya tanya, duit ni kita boleh pakai ke? Dia kata boleh lah pakai, tak payah bayar stok. Dia macam kan, kita dah terhutang dengan supplier semua kan. So turning point saya waktu tu lah. Dan bagi saya soalan yang paling mahal mak saya tanya dekat saya adalah, bagi saya soalan ni dia mengubah banyak benda. Dia tanya dekat saya, Ki nak apa sebenarnya kan. Saya kata lah, saya straightforward je, saya nak duit lah kan. Tapi dia kata property tak boleh buat duit ke. So soalan yang betul dia mengubah jalan cerita hidup saya sampai sekarang lah. So start from there sampai sekarang saya jadi property agent lah. Bayangkanlah Tuan, macam saya ni kan, saya buat business. Boleh kata saya punya situasi lebih kurang sama lah macam Tuan. Orang kata apa, dalam keadaan terciduk lah kan, buat bisnes ni. So macam mana Tuan nak yakinkan saya untuk join property Tuan? Pertama sekali adalah sebelum tu saya rasa macam minat pula. Macam sikit. Kita rendah kan. Okay. Alright, so saya punya konsep kalau katakanlah untuk recruitment punya cara kan, saya jarang untuk buat terlalu publish
aggressive recruitment untuk orang join saya. Sebab saya fikir macam ni tau, dalam sales punya industri, kita tak perlu terlalu tarik orang untuk join kita, tapi kita perlu bagi inspirasi. Somehow tuan orang bukan nak join kita sebab kita buat recruitment sangat, tapi dia terinspirasi dengan kita. So kadang-kadang because of kita punya result, success story, so indirectly benda tu yang akan buat dia interest jadi kita punya team. So macam tu lah. Faham. Kalau saya nak join team tuan, macam mana tuan? Tuan level-level dahsyat lah ni kan. Okay. So kalau katakanlah boleh je. Okay, kalau katakanlah sesiapa pun nak jadi property agent, pertama sekali dia kena berdaftar lah dengan mana-mana agensi. So macam saya pun memang bernaung di bawah agensi. Apa yang saya boleh advise dah, kalau katakanlah macam tuan dengan sesiapa ke jadi property agent, pertama sekali lah kita kena tahu once kita daftar dengan mana-mana agensi tu, adakah agensi tu dia provide career growth. First day kita jadi agent, adakah kita tahu yang after 3 years, 5 years lagi kita ke mana? Ada setengah agensi yang sorry to say, dia hanya ada license tapi dia just lantik agent. Kau ada lesen dengan aku, kau belah. Kau maksudnya kau buatlah kerja kau, aku tak nak peduli. So itu yang menyebabkan kenapa ada agent yang dia tak tahu tau. Maksudnya aku kena buat apa dia tak nampak apa dia punya direction. So my advice is, kalau katakanlah masuk mana-mana agensi, penting untuk tahu agensi tu ada career growth ataupun tak. Okay. Tahun pertama aku buat sale, tahun kedua mungkin aku jadi leaders. Tahun ketiga aku jadi team leaders. The rest tu maksudnya ada dia punya career growth lah. So maksudnya the first thing first adalah kita kena make sure agensi yang kita masuk tu ada career path. Career growth. Maksudnya bukanlah kita daripada hari first day lagi 10 tahun pun kerja kita memang ketuk pintu, buat sale, dah flyers, tu je. Tak. Maksud kita kena tahu apa next kita punya progress. So first step buat sales dalam property ni memang kena bersemuka lah dengan orang, ataupun cara sekarang macam ni. Sebab sekarang ni Gen Z kan, katakanlah Gen Z ni ramai yang introvert kan? Ramai yang nak main dalam, nak duduk dalam dunia sendiri, kalau boleh tak nak keluar rumah, tak nak berjumpa dengan orang pun. So macam mana tuan, adakah dalam property ni memang kena buat sales, dia minat property kan, tapi dia cuma tak jumpa orang. Macam mana tuan? Okay, so dia macam ni tau, macam team saya pun, pertama sekali adalah basically siapa-siapa yang be part of saya punya team, saya kena tanya 3 benda. Resources, 3 resources. Pertama, ada masa tak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada duit tak? Yang ketiga, ada network tak? So, saya nak tahu apa resources yang dia ada. Somehow kadang-kadang kita mungkin tak ada 3-3. At least lah, paling kurang 1 mesti ada. Biasanya especially contoh Gen Z yang muda-muda kan, fresh graduate kan. Saya nak buat bang, saya tak ada modal lah bang untuk ads. Betul lah kan? Tapi saya ada masa. So, maksudnya dia ada resources yang pertama, dia ada masa. Tapi tak ada duit. Okay. Contoh pula ada yang mungkin kerja part time. Oh, aku kerja part time, kerja government. Aku tak ada masa. Tapi aku ada duit every month. So, collab dengan orang yang ada masa, dia run ads, yang ni closing. Faham tak? Okay, yang ketiga pula network. Mungkin yang otak-otak, pakcik tak erti lah nak main Facebook apa semua ni. Tapi kawan-kawan pakcik ramai. Datuk, Tan Sri, bla bla bla. So gunakan network yang ada untuk dapatkan sales. So saya punya style, saya kena tahu dulu apa resources yang someone tu ada. Kita customkan ikut dia punya ni lah. Contoh yang muda-muda kan, mungkin dia tak biasa deal dengan klien ke apa semua, tapi dia suka content creation and so on. Just focus on bina branding kat TikTok lah. Okay. Talking about branding di TikTok kan tuan, saya ada satu skeptical ni lah. Okay. Bahawa yang dekat TikTok ni susah nak jual barang-barang mahal, apatah lagi servis. Macam kira property ni kira servis lah kan. Betul. So macam mana tuan? Macam mana buat jualan di TikTok untuk barang yang mahal dan servis pula tu? Okay. Okay, ni apa yang saya boleh share. Pertama sekali adalah TikTok ke Facebook ke IG ke just a platform. Platform. Sebab platform untuk kita reach seramai mungkin orang yang boleh lah. So rather than Facebook ke benda-benda semua tu just platform. Cuma kita kena faham lah, mungkin yang famous tuan dekat TikTok ni beg kuning lah. Kan just straightforward lah, orang buat live terus purchase dekat beg kuning kan. Cuma kalau katakanlah kita jual servis, jual benda-benda yang mungkin closing tu kena bersemuka ke, dia dengan customer semua ke, boleh. Cuma dia punya funnel tu panjang sikit. Contoh kalau katakanlah kita punya business model, kalau katakanlah beg kuning kan, kita buat live, buat ads, bla bla, sales channel terus ke beg kuning. Kan betul kan? Tapi kalau katakanlah beg biru, contoh kalau kita jual service, mungkin ads, live, tarik masuk beg biru, dan kita nurture leads tu, kita contact. Baru jumpa dekat site and so on.
Yes. So dia punya funnel macam tu lah. Maksudnya kalau katakanlah boleh tak jual rumah ke, jual kereta ke dekat TikTok. Jawapan saya boleh. Sebab TikTok ke Facebook ke is just a platform untuk kita reach ramai mungkin orang. Cuma kita punya cara untuk kita fokus, kita kena tahu direction. Kita buat live ke, kita buat video dekat TikTok tu, tak kisah apa saja bisnes pun, apa kita punya objektif. Faham. Kalau macam kita yang macam saya yang bisnes yang mungkin consider big ticket punya item macam benda-benda yang mahal kan. Focus on untuk collect leads je, database. Then the rest tu kita akan close dekat site ke apa semua lah. Faham. Okay, so tadi saya recap sikit tadi tuan kata kalau nak jadi sales dalam property ni lah, kena 3 benda ni. Okay. Satu, resources kan, resources dari sudut masa apa semua kan. Yang kedua adalah dia ada duit ke tak. Ketiga adalah network. So bagi siapa yang berminat nak terjun dalam bidang property, ingat 3 benda ni lah. Betul. Satu adalah resources dari sudut masa tu sendiri. Kedua adalah ada duit sedikit. Dan ketiga adalah dia punya network. Okay, baik tuan. Saya suka dengan ataupun saya curious lah cara tuan bina personal branding dekat social media ni. Lagi-lagi untuk property. Sebab saya ada satu skeptism lah. Ataupun saya ada satu orang kata apa, batu halangan lah. Nak jual barang mahal ni, nak kena buat branding tu lama. Sebab yelah bukan senang orang nak beli barang mahal kan. Tapi tuan dapat buat dalam setahun setengah je. Macam mana tuan? Okay, macam mana saya boleh start fokus on TikTok agresif bermula daripada saya memang tak suka buat sales secara offline. Okay, kalau tuan tanya kat saya, pada peringkat awal saya jadi property agent, edar flyer saya pernah buat, letak dekat wiper kereta pernah buat, buka booth pun pernah buat. So saya tak suka aktiviti tu. Sebab saya rasa macam saya tahu yang saya clear direction saya yang aku buat benda ni, aku nak leads je. Maksudnya macam asal susah sangat tak boleh ke buat online. Pada awal-awal saya buat kan. Dan saya disebabkan saya tak suka buat kerja-kerja aktiviti offline ni untuk dapatkan leads. Saya mula agresif cari cara macam mana saya nak fokus on online platform. Tu turning point saya lah. Maksudnya saya macam aku tak suka buat kerja offline ni, tapi ada tak cara macam untuk dapatkan leads tanpa perlu edar flyers apa semua. So saya start gunakan TikTok. Okay, kalau tanya dekat saya adakah TikTok saya sekarang ni dia buat shoot review terus jadi? Tak. Sebenarnya saya tak sure. Saya rasa berpuluh kali dah saya try and adjust dekat TikTok untuk cari saya punya winning content. Saya pernah berlakon, saya pernah nyanyi, saya pernah apa lagi yang POV semua pernah buat lah. Tapi saya punya winning content review. Review. So dan sebenarnya saya boleh katakan yang untuk konten jenis review pun dia terjadi dalam keadaan yang saya tak plan pun, unplanned. Cuma kita try kan buat benda ni, tiba-tiba dapat idea satu hari tu untuk buat konten review. Saya post video tu petang, malam tu dia dah macam dah scroll naik 1,000. Okay. Tu turning point saya, video pertama saya tu. So right now video tu dah boleh reach sampai 2 juta lebih kot. Still lagi ada dekat saya punya feed tu lah. So bermula daripada situ saya nampak aku dah tahu dah aku punya winning content dekat review. Selepas tu saya memang fokus on content review je. Tak ada yang lain dah. Macam tu. Maksudnya memang betul lah. Sebelum ni saya duk bagi training pasal TikTok apa semua kan. Saya duk kata sebenarnya kelas yang kita nak belajar ni belajar supaya tak takut untuk gagal. Contoh macam tuan cerita tadi lah. Menarik gila macam tuan dah try menyanyi, try berlakon, macam-macam. Nak menghadap malu tu, bukan senang tak tuan? Betul. Kan? Lepas tu dia, tiba-tiba kita, yang best ni, kita dah cuba banyak-banyak, tiba kita jumpa yang benda yang unplanned tu, tiba jadi. Betul. Memang power lah. Sebab saya always bagi tahu dekat macam tim saya ke ataupun yang pernah belajar dengan saya kan, we never know apa rezeki kita. Kan? Contoh kalau contoh macam Ryan Bakery kan. Mungkin saya punya prediction banyak konten dah pernah buat sebelum ni. Tapi rezeki dia dengan rezeki POV. Dan dia just maintain benda tu sampai sekarang kan. Tapi kalau katakanlah dia stop try cari dia punya winning content tu, saya rasa takkan ada Ryan Bakery sekarang. Betul lah kan? Disebabkan dia keep on try buat. Dia macam mana cakap kan? Dia boleh katakan yang rezeki ni dia takkan mungkin nanti hasil lah. Kadang-kadang dia nak jadi tu kadang-kadang one shoot je pun jadi. Tapi nak jumpa yang jadi tu yang makan masa sikit lah. Tapi as long kita keep on try, saya yakin akan jumpa benda tu. Baik. Okay, berbalik pada yang apa yang buatkan tuan
kekal bermotivasi untuk try and try and try sampailah jumpa. Sebab saya trust dengan social media platform untuk buat bisnes. Oh. Daripada dulu, sebab memang daripada dulu kita belajar Facebook ads lah, benda apa semua. Saya tahu yang online platform ni boleh buat duit. Cuma kena cari cara macam mana untuk betul-betul boleh buat duit. I see. That's the thing lah. Maksudnya daripada waktu awal tu pun macam masa kita buat apa semua kan. Masih lagi fasa mencari apa yang the best untuk reach ramai orang kan. Ads ke, TikTok ke apa semua ke. So saya nampak yang the best pasal TikTok ni adalah tuan dia sangat-sangat welcoming content creator. Saya tak sure mungkin tuan lagi expert kan. Maksudnya kalau tuan perasan kadang-kadang akaun baru tu, kadang-kadang video dia best je, sekejapan je benda tu dah boleh meletup lah. Betul. Cuma nak jumpa yang sekejapan tu yang makan masa sebenarnya, tapi dah jumpa sekejap. Contoh tak silap saya reach saya punya 10,000 followers dalam masa seminggu ke 2 minggu. Oh. Sekejap. So sekejap. dalam 100,000 followers I think dalam 6 month ke 1 year macam tu. Sekejap. So tahun lepas saya punya followers stuck 160 something. Right now bila hujung tahun tu saya tukar strategi sikit dah boleh sampai 200 lebih followers. 200,000 lebih followers. So untuk dapatkan followers dekat TikTok sekejap. Kalau betul cara lah. Kalau betul cara je lah. Okay. Alright, faham. So tuan agak-agak lah, berapa banyak yang kali tuan cuba untuk jumpa rentak tu tuan? Saya rasa Dan yang lebih penting, macam mana tuan boleh stay motivate? Okay. Okay. Pertama saya jawab soalan yang pertama. Yang pertama sekali berkaitan dengan berapa lama nak jumpa kan. Saya rasa mungkin 5 ke 6 bulan ada kot. 5 ke 6 bulan lah. Fasa mencari lah. Try kan. Dan lepas tu apa yang buatkan saya motivate buat content, sebab saya tahu yang kalau katakanlah kita spend ads, pertama cost duit. Yang kedua cost masa. Betul. So saya tahu yang untuk dapatkan satu prospek, kalau tekan ads, cost dia tak murah. Betul. So bila ada platform yang boleh bagi lead secara free, saya rasa that's why saya sangat-sangat appreciate, sangat-sangat fokus on content creation dekat TikTok. So saya tahu yang saya dah pernah rasa yang kita spend ads certain amount, duit tu gone. Dia bukan cerita dapat sales tau, kita just fokus untuk dapat leads je. Buat ads tak jadi apa semua. Saya rasa macam maksudnya saya tahu susah untuk ads apa semua tu kan. So saya try buat content creation. So start buat zero cost punya content dan alhamdulillah okey lah. Baik. Faham. So yang kedua, macam mana tuan stay motivate? Yang tu tuan, maksudnya saya tahu yang kesusahan untuk dapatkan satu leads yang berbayar tu, ada cost yang kita kena bayar, certain amount kan, untuk dapatkan certain numbers of leads. Tapi bila kita buat content dekat TikTok, just buat je content yang free, video tu best, dapat leads tu secara percuma. Baik. Macam tu. Jadi mengikut pengalaman tuan kan, apa ciri-ciri content lagi-lagi untuk dalam, boleh kata tuan ni dalam dunia sales lah sebenarnya kan. Sebab kalau dunia property ni lebih pada developer semua kan. So dalam dunia sales ni, apa ciri-ciri video yang bagus tu tuan? Okay, ciri-ciri video yang bagus adalah pertama sekali dia natural. Okay, dia tak perlu nampak macam terlalu proper dekat TikTok. Kadang-kadang contoh as a property apa maksud agent, proper tuan? Okay, contoh macam ni tuan kadang-kadang setengah agent dia terbawa-bawa dengan pakaian corporate ke, pakai blazer ke apa semua. Bagi saya tak payah, just be yourself. Orang lebih suka content yang natural, tak perlu cakap pun bahasa yang terlalu jargon words. Kan? So just bagi tahu layman punya bahasa supaya orang mudah faham apa kita cakap. Kadang-kadang kat TikTok ni especially macam kita jual rumah ke, jual benda-benda kereta ke apa semua kan. Bagi saya banyak jual impian je sebenarnya. Jual impian. Kita buat story, cerita jual impian, tak perlu cerita jargon words. Kadang-kadang bila macam orang nampak terlalu complicated untuk faham satu benda tu, itu yang orang macam tak faham lah konten ni. Faham tak? Tapi kalau kita just cerita benda yang orang dah faham, cerita benda-benda yang dia senang nak tangkap dalam mind dia, dan benda tu orang suka tengok. So satu be natural. Natural. Lagi kan? Apa lagi? Yang kedua lah just be natural. Yang kedua be yourself. The last one is gunakan words yang mudah untuk orang faham. Gunakan mudah words. Okay, apa istilah-istilah yang dalam sales property ni lah yang biasa orang guna tapi sebenarnya benda tu jargon? Contoh rent. Okay, rent real estate negotiator. Tapi tak ramai orang tahu itulah maksud rent. Walaupun kita rasa benda tu basic kot, takkan tahu.
Kan? Contoh apa lagi? Saya baru. Right kan? Real estate negotiator. Biasa kalau property agent, agent tanah lah tu je orang tahu kan. Tapi the real words, istilah betul dia adalah real estate negotiator. Okay. Apa lagi? Contoh kalau yang jargon words. Contoh apa lagi mungkin title. Title tu mungkin biasalah freehold leasehold lah. Mungkin dari segi apa lagi Wish? Harga selling price. Selling price, lepas tu Unit price. square feet tu mungkin biasa. Ada certain word yang mungkin yang tu kadang saya pun dah rasa benda tu biasa, mungkin benda tu jargon untuk orang lain. Benda-benda macam tu lah. Kadang benda-benda yang kita rasa macam jargon words tapi kita rasa biasa, tapi benda tu ada jargon words untuk orang lain lah. Faham. Even saya rasa lah up to this point kan, ramai lagi tak bezakan size studio Betul. kan, size kondo ke, betul. ramai lagi yang confused bagi saya lah. Saya tak sure untuk orang lain macam mana. Dan lagi satu macam saya pun pernah dalam industri orang kata interior design lah. Okay. Jenis-jenis lantai kan, jenis lantai, jenis-jenis ceiling, jenis-jenis furniture ni lah. Contoh kalau tu perasan kadang-kadang ini mungkin jaga work untuk saya yang bukan dalam industri. Contoh orang cakap macam flutter panel. Saya pun tak tahu benda apa. Flutter panel tu dinding ke apa kan. Contoh apa lagi adalah benda-benda jaga work untuk interior design. Kadang-kadang macam apa benda sebenarnya faham tak? Tapi kalau mungkin ditukarkan dengan bahasa yang lebih senang, benda ni. So orang dah boleh tangkap lama ini benda apa kan. Dan saya paling tak suka lah macam orang duk macam merendahkan tau. Macam contohnya dia tanya, lah wall panel pun tak tahu. Wall panel ni lah dia wall panel. Macam dah aku tak tahu nak buat macam mana. Betul lah. Betul je memang. This one sebagai tahu. Especially TikTok punya market. Dia fresh. Yes. Saya suka bagi tahu dekat agents dekat yang pernah belajar dengan saya kan. Jangan pelik dekat TikTok ada yang tanya, bang kalau beli rumah ni kena bayar bulan ke? Kita rasa pelik kan, beli rumah mesti kena bayar bulan kan. Tapi sebenarnya benda tu akan ada benda-benda yang macam tu. Ya. Faham tak? Kena buat dulu dengan siapa Kan kita rasa benda tu, kita dalam industri kita rasa benda tu basic. Tapi ramai je yang tak dapat awareness tentang benda ni. Sebenarnya saya rasa macam konten-konten TikTok ni patut dumb it down lagi. Bodohkan lagi konten tu. Betul. Macam contohnya apa prosedur nak apply loan, sebab ramai tak tahu. Betul. Apa kelaikan rumah yang dia boleh beli, ramai yang tak tahu lah. Macam saya sendiri tak tahu. Macam contohnya nak apply loan ni, apa yang nak kena ada, apa orang kata slip gaji, lepas tu nak kena tengok agak rekod SITOS apa semua ni kan. So sebenarnya tak ramai tahu. Tak ramai tahu macam mana nak tahu rekod SITOS. Tak tahu pun, nama aku ada dalam SITOS tak tahu pun benda. Betul. Kan? Somehow kadang-kadang benda tu basic untuk kita dalam industri. Tapi benda tu sangat-sangat tak biasa untuk public. Betul. Okay, baik tuan. Kalau macam contohnya kan baru-baru ni orang baru lepasan SPM kan tuan kan. So kalau diorang ni minat dalam property kan tuan kan. So macam mana diorang nak mula kan? Okay, pertama sekali adalah kalau jadi property agent ni kita kena clear dalam mind orang adalah property agent ataupun property real estate negotiator ni adalah sales. Saya takut ada yang expect mungkin kerja dekat office. Nama dia sedap kan. Real estate negotiator, perunding hartanah kan. Nampak macam professional. Memang professional punya title. Cuma dia tak akan lari daripada sales. So adakah kita ready untuk buat sales? Sebab somehow orang akan skeptikal dengan kerja-kerja sales. Cuma saya nak bagi tahu yang kerja sales dulu dengan sekarang beza. Betul. Kan? Dia bukan dulu-dulu orang memang the only method yang ada untuk buat sale adalah ketuk pintu door to door, ada flyers kan. Tapi sekarang tak. Buat content, buat live, itu one of the latest method untuk dapatkan sales. I see. Macam tu. So dia kena clear cut. Dia kena tahu yang being a real estate negotiator ni adalah buat sales. Yang kedua adalah dia kena passion. Adakah dia okay buat sales? Berhadapan dengan rejection, loan tak approve, loan orang cancel dan adakah dia okay? Dan kena tahu yang untuk jadi seorang perundi hartanah dia adalah commission based. Dia tak ada basic. So memang kalau kita buat ada income, tak buat tak ada income. Macam tu. Dia macam kais pagi makan petang. Betul. Tapi kalau katakan in term of career growth, macam sebagai tahu kalau dia berada dalam satu agensi yang memang ada career growth, memang akan ada masa depan yang cerah. Macam tu. So maksudnya real estate negotiator ni boleh buat secara part time lah tuan? Boleh. Tak? Maksudnya dia still buat content apa semua. At the same time
Katakan dia kerja graphic designer ke, kerja video editor ke, tapi dia Betul. minat dalam property. Betul. Kan? So tu kan kalau pasal kita back to 3 benda tadi Ha. Contoh kan, ada orang tu jadi part time. Aku tak pandai buat apa, aku just pandai buat ads je. Okay? Tapi aku tak nak jumpa dengan klien. Boleh tak? Boleh. Just fokus on buat marketing untuk ads apa semua. Collab dengan someone yang dia ada masa. Tapi dia tak ada duit untuk spend ads. Buat collaboration, dia just focus on closing client on site. Okay. Tuan just fokus untuk ads. Macam tu lah. Istilah dia macam tu. Kalau dalam real estate negotiator ni kan, dia perlu pandai buat video kan? Macam mana? Zaman sekarang, bagi saya keperluan. Perlu lah. pandai. Dia perlu pandai lah. Ya. Maksudnya dia perlu pandai buat video ni, dia perlu pandai bercakap depan kamera lah kan? Betul. Okey, kalau katakanlah untuk starting kan tuan kalau dia tak nak bercakap depan kamera sekalipun, dia mungkin boleh buat je video shoot kosong, buat voice over lah. Buat voiceover lah, faham? So macam katakan ada certain projek rumah yang masih lagi tengah nak membina lah. Yang ada pun orang kata apa, yang rumah contoh tu pun adalah dalam studio sendiri kan. So macam mana diorang nak try menjual unit rumah tu? Macam mana tuan? Okey, maksudnya rumah tu tak siap lagi. Tak saya lagi. Okey, dia macam ni tau. Kalau katakanlah untuk rumah projek under con, normally developer akan ada show unit. Okay. So show unit tu kita boleh buat video untuk marketing. Boleh buat video untuk marketing lah. Faham, Betul. faham. Kalau yang macam apa biasa konten-konten yang diorang ni boleh start mula terus buat? Okey. Kalau katakanlah untuk property agent review lah. Review lah. One off yang paling easy lah review. Review lah. Review tu review macam mana tuan? Contoh dia pergi dekat satu rumah tu kan. Dia tu shoot video lah. Buat video, lepas tu dia masuk voice over. Dia cerita apa yang dekat rumah tu. Walaupun rumah tu kosong? Boleh. Kalau rumah tu kosong, apa yang dia nak cerita? Okey, dia macam ni tahu tak? Okay, ni saya bagi tips Kalau katakanlah dia review rumah kosong, apa ni nak cerita? Dia jual impian. Impian. Okey guys, ni dia punya ruang tamu dekat sini korang boleh letak satu sofa yang muat untuk 2 orang. Dinding ni colour putih, korang boleh masuk bawah. Kita jual idea dekat dia. So, rumah tu kosong, kita voice over, jual idea dekat dia. So, kalau katakanlah mungkin dia tak terfikir, dia akan terfikir benda tu. Oh betul lah, letak kat sini ngam kat Okay, faham tak? faham. Alright. So, apa saranan tuan pada yang sedang mendengar ni lah kan? untuk mungkin join tuan punya team ataupun join untuk ada apa? Minat lah dalam hartanah tuan. Okay, so first of all kalau katakanlah untuk be part of saya punya team, pertama sekali saya ambil agent yang bawah daripada 30 lah. 28 ke bawah the best lah. Sebab saya more prefer culture kerja saya dengan orang yang dia boleh henyak lah, memang buat betul-betul lah. Maksud tuan umur 28 sampai 30? 28 below lah. 28 below, okay. So sebab saya punya kerja, banyak gerak kerja saya memang banyak kepada digital lah. Online content apa semua. Tu pertama lah. The second thing is saya kalau katakanlah anyone yang berminat be part of saya punya team, umur 28 ke bawah. Yang kedua, passion dalam content creation dan digital marketing. Dia memang bukan sekadar nak buat duit, tapi dia memang passion. Yang ketiga lah, dia punya motivation terbesar dia adalah duit lah. Sebab kalau katakanlah jadi saya punya team, saya bagi tahu yang saya jarang buat kelas. Saya memang tak suka buat kelas. Saya more prefer macam okay, apa masalah, jumpa saya solve. Sebab saya pendekatan macam ni tau. Sebab ada yang kata kat saya, boleh tak saya nak jadi agent under tuan tapi saya nak belajar. Saya bagi tahu saya bukan universiti. Sebab kita adalah sales punya industri kan. Maksudnya memang nawaitu masuk tu fokus on buat duit lah. Dia bukan untuk belajar. Sebab ada setengah agent yang nawaitu dia nak belajar, sales dia tak buat. So dia belajar je lah. Tapi kita nak dia belajar dan dia ada outcome. Belajar dan terus buat. Dia bukan fokus on belajar semata-mata. So saya punya advice kalau katakanlah nawaitu nak belajar, better masuk dekat formal formal education punya tempat lah. Macam tu. Apa dia punya potential income tu tuan? Okay, potential income. Ni saya bagi tahu yang rajin ke yang biasa ke tu macam mana? Boleh bagi semualah dia punya level dia. Okay, so kalau katakanlah untuk part time above 5,000 tu boleh. Part time ni maksudnya dia tak ada strict masa ataupun terikat mana-mana ejen ke atau macam mana? Okay, kalau part time dia adalah dia berdaftar bawah agensi. Cumanya dia kerja part time lah. Okay, untuk property agent ni dia consider freelancer lah. Freelancer lah, okay. Cuma kalau kita full time, effort kita lebih sikit lah. Kita boleh fokus everyday buat benda yang sama. Kalau part time ni, kalau katakanlah setakat nak buat income sebulan 5,000 above tu boleh lah. Cuma saya bagi tahu lah, sebab somehow kadang-kadang dia too good to be true lah. Kadang-kadang bagi tahu kan macam alah ya ke kan. Cuma saya bagi tahu yang dia bukanlah konsisten setiap bulan.
Cuma depends on kita punya kerajinan. Sebab ada case yang kita close bulan lepas, bulan lagi 2 bulan baru boleh claim. Contoh macam tu. Depends on kita punya kerajinan. Kita yang kena susun kita punya cash flow tu betul-betul. Dia bukanlah konsisten setiap bulan ada sale. Depends on kita. Kalau orang yang memang full time, normally konsisten lah. Macam tu. I see. So potential account income ni daripada start 5,000 lah. 5,000. Paling tinggi kan yang tuan pernah bayar? Tuan punya team 10 ada, 30. 10? Oh, sebulan? 10 ada, 10 biasa lah. 10 biasa? 10 biasa. Oh, 10 tu kira biasa. Dengan hanya buat content lah kan? Video, cuma macam sebagai tahu, dekat saya punya team, kita ada sistem. Ada strategi lah. Tu rahsia ni kita lah. Tapi apa saya bagi tahu yang we have that strategy yang macam mana dia baru pun dia boleh buat sales. Kalau katakanlah hari ni baru masuk, kira kita dah bagi tahu strategi tu, dia boleh buat lah apa saja yang kita bagi tahu. I see. Sebab kita yang create sistem tu. I see. So Tuan, apa kata-kata terakhir ataupun call to action nak join? Last words lah daripada saya. Pertama sekali, anyone of you yang berminat. Belum Oh, okay. Sorry. Alright. Okay, alright. Okay, so last words daripada last Tuan, ada kata-kata terakhir untuk join team Tuan ke ataupun nak join kelas Tuan ke Tuan? Okay, so last words daripada saya, anyone of you yang mungkinlah nak try jadi property agent ke apa ke kan. Macam saya bagi tahu, yang pertama sekali kita kena clear dengan kita punya direction. Aku jadi ni untuk apa? Adakah untuk just nak buat content, post dekat TikTok, ataupun aku just nak mengisi masa lapang ke, ataupun just aku tak ada kerja ni, buatlah suka-suka part time ke apa. Tak, bagi saya kena clear objektif. Direction kita nak jadi agent tu sebab apa? Itu the first one. The second one is kita kena tahu apa kita punya gerak kerja. Dah jadi agent ni, dah jadi ni, semangat dah ni, tapi apa kita punya direction? Kita kena buat apa aktiviti yang kita kena buat. And the last one is bila jadi property agent, cari agensi yang boleh provide orang cakap macam you all punya career growth tu ada lah. Dia bukan sekadar jadi agent just jual je tak. And the last one is kena involve dalam digital marketing. Belajar benda ni. Bagi saya, jual barang apa sekalipun zaman sekarang, dia bukan isu produk apa kita jual, barang apa kita jual, tapi kita kena faham macam mana kita nak marketkan apa kita jual. Focus on content creation dan digital marketing punya knowledge lah. Okay, so kalau katakanlah any one of you yang berminat jadi team saya, nanti Tuan Ali letak link kan, boleh tak lah? Okay, nanti Tuan Ali letak link lah, nanti kita boleh roger, tak ada masalah. Boleh. Alright, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada podcast yang akan datang, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you guys. See you next time.